Untuk plastering ni kita ada guna satu kaedah. Cara kita guna fiber mesh ni kita letak ke pasal di antara tiang dengan dinding. Macam sini. Sini kita pasal lilin lah. Kita pasal berdawah untuk mengelakkan letak ke kecil, halus lah. Minor crack. Kita pasal memang wajib lah kita pakai. Ni, lu tengok sini ni, ni ada ni. Dekat ni. 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 Kita pasal. Kita pasal. Ni corner bit. Ni fiber mesh. Ni kita pelah minyak. Tiga ni pelekat selalu. Tengok si ada. Ni tengok si ada corner bit. Comel bucu. Tengok dia. Dari segi bucu juga comel. Mahlah yang kedua untuk kita mengelakkan dia serpih. Dia ada dia serpih bucu ni kan. Bila kita tak pakai gini kan, kalau kita pakai juri pelah biasa ni, ada dia serpih nak beki pula tak. Tak comel lah. Tak comel. Di setiap bucu tiang, bucu dinding, alik dalam dan juga alik luar tu bahagian tiang luar dah. Kita bubuh semua. Tak comel. Ni. Dan benda ni bila kita cat pilih. Bila cat kita pakai cat majestic. Cat majestic ni dia kilap. Dia kilap kita cat kan, dia timbul dinding ni. Comel ni. Hari cat. Lepas tutup kalau malam dengan lapu pulak kan. Mari suluh dengan lapu. Comel.